Untuk program jimat ni saya telah melihat di media sosial. So saya tahu program ini adalah satu inisiatif Kementerian Pertahanan daripada Pernama untuk membantu meringankan kos sara hidup bagi anggota tentera ATM. Dari pergi saya yang lihat tadi, program jimat ni menawarkan sehingga 22 hingga 40% barangan runcit harian yang kita perlu seperti beras, gula, minyak masak, mi segera. So dibandingkan dengan harga pasaran luar lagi bagus. So daripada program jimat tersebut. Anggota ATM boleh pergi ke penama-penama terdekat di kem-kem yang anggota sendiri. So antara cara lain adalah melalui aplikasi dekat. Aplikasi dekat ini menawarkan pelbagai promosi dan info-info terkini yang telah dikemas kini di barang-barang penama. Dari segi pandangan saya, penama perlu menambahkan lagi barang-barang keperluan harian seperti barang basah. So macam saya, lagi mudahlah kita pergi ke penama dapat promosi yang jimat daripada kita keluar membeli barang-barang yang harga mahal lah. Saya akan bawa family saya. So dibandingkan dengan pasaran luar, penama menawarkan pelbagai promosi. So daripada segi kami sendiri, anggota jimat dan senang, semua barang-barang boleh dapat di dalam penama.